persiapan mantai lah. Okay, so selalunya waktu mantai, family Wani akan sediakan barang lah, masak-masak. Selalunya kita akan masak rendang dulu, lepas tu masak apa? Kuah kacang, macam-macam lah, lemang apa semua kan. Lepas tu akan sediakan kuih raya dalam bala, kepala rumah, mak-mak rumah. Itulah. Kalau mantai tu tak buat kerja, memang kau kena hamun dengan mak kau man. Sebab mantai tu memang orang sibuk lah. Macam orang Korea selalunya lah, kita akan buat persiapan nak buat rendang, lepas tu kita buat lemang, dodol, wajib. Tahu wajib kan? Wajib saya tahu. Wajib bukan, dia wajib. Dia macam tu lah, macam ala-ala ada bulu-bulu tu kan. Lepas tu kita buat kuih raya. Macam tu lah. Dia macam Okey, kalau macam Ami, dia memang meriah lah. Cuma mungkin tahun ni dia agak hektik sikit sebab kita orang tengah menantikan ketibaan ahli keluarga baru. Macam tu. Okey, so selalunya setiap tahun hari mantai tu kita orang akan pipih daun maman kan untuk buat rendang maman lah kiranya. Lepas tu kita orang akan anyam ketupat, apalagi kita orang buat lemang. Memang macam kat ramai-ramai lah kiranya. Lepas tu malam raya memang akan ada takbir, and then kita orang main mercun sebab kita tak boleh main bunga api. Kita orang kita orang kita orang namanya Asma, so kita orang just boleh main mercun sahaja. Sebab mercun tu tak keluar banyak asap. Main kan? Time mantai tu memang kalau semua masak, semua pun masak. Saya yang tukang potong. Tukang mengacau. Macam tu. Sudah habis settle untuk masak-masak, okey main lain budak-budak lah. Sebab kat belah sana banyak yang kecil-kecil kan. Main mercun whatever tu sama, tengoklah kalau ada yang tak terbakar ke, yang terlepas nak terbakar ke, yang selamat dibakar ke. Saya memang kena pantau benda-benda macam tu. Lagi apa? Itu je lah. Benda-benda biasa je, kemas-kemas whatever. Sekolah menengah lebih kepada lagi rumah kejap. Mengempit dulu. Tapi balik dalam pukul 10 yang tu kena balik juga sebab dah kena hambat kat atas tadi. Dah kena hambat kat atas tadi baru balik. Barulah ajak rumah, lepas tu pergi bakar lemang. Macam itu je. Bila cerita sikit dia ada pelbagai fasa tau. So masa fasa sekarang dah berkeluarga ni lebih relax. Sebab apa? Sebab malam mantai normally relax je, just tolong mak mentua masak. Lagipun mak mentua ni memang tukang masak. So selalunya kalau kita tak tolong pun dia akan hantar lauk senang gitu. Okey? Tapi masa fasa-fasa sebelum kahwin memang kita sangat busy sebab kita ni menjual kuih raya. So malam raya kita still buat kuih raya untuk penuhi order. Malam raya tu juga bila dalam pukul 12 malam macam tu, bila dah habis kita orang akan cat rumah dan kita akan kemas rumah. So kita orang memang ad hoc. Malam yang sama. Kita orang memang adik-beradik memang power gila. Memang pantas.